Abang-abang lori dengan van, janganlah guna kuota peribadi Budi 95 untuk kerja. Kalau company anda mohon fleet card sebelum atau pada 31 Oktober 2025 tapi belum dapat lagi fleet card, korang boleh isi dulu, claim kemudian anda SKPS tau. First kali, anda login ke portal My Subsidi KPDN di mysubsidi.kpdn.gov.my. Lepas tu klik menu My Petrol, tekan bahagian tuntutan, isi maklumat akaun bank, nombor SSM dan maklumat pemohon. Upload dokumen macam IC, bank statement dan sijil SSM, tekan simpan. Scroll ke bawah sikit ke bahagian tuntutan, tekan tambah tuntutan. Pilih bulan tuntutan dan tekan sahkan. Tekan butang kemas kini, tekan tambah resit, isi maklumat dalam resit, lepas tu upload resit, tekan simpan. Bila dah buat semua step, klik hantar. Sahkan maklumat permohonan tuntutan dan tekan sahkan. Lepas permohonan anda disemak oleh pentadbir SKPS KPDN, anda akan dapat bayaran balik daripada Kementerian Kewangan dalam masa 15 hari bekerja. Kami share info best macam ni setiap hari. Follow 1.my kalau tak nak terlepas.